Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, dia minta sidang jemaat sekalian untuk diam dan berhenti daripada berkata-kata tatkala khatib sedang membaca khutbah, kerana menurut tujuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata-kata tatkala khatib sedang membaca khutbah, walaupun ia mengingatkan sahabatnya dengan perkataan diam saja sekalipun, maka nescaya luputlah pahala fardu Jumaat. Oleh itu mari kita sama-sama diam, dengar dengan penuh taat. Mudah-mudahan kita semua boleh rahmat dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat ke-59 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'allah kamu kepada Allah dan ta'allah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini bertajuk nikmat keberkatan pada usia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap hari yang berlalu adalah merupakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Mereka yang menggunakan setiap detik untuk perkara-perkara kebaikan adalah orang yang beruntung, manakala mereka yang menggunakannya untuk perkara yang tidak berfaedah dan sia-sia adalah golongan yang rugi. Ini kerana masa yang telah pergi tidak akan kembali lagi. Waktu yang telah ditinggalkan tidak mungkin akan dapat dikejar semula. Yang kekal hanyalah amal salih yang telah dilakukan sepanjang hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 sebagaimana yang telah dibacakan di permulaan khutbah tadi yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan melakukan amalan saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, umur ataupun usia adalah merupakan kesempatan hidup yang sangat berharga. Umur merupakan sebahagian daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia memiliki ketetapan umur masing-masing. Semakin bertambah usia seseorang itu, maka jarak dengan hari kematian pula semakin dekat. Terdapat beberapa nasihat penting yang ingin disampaikan oleh khatib pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi pedoman buat kita semua. Yang pertama, keberkatan usia tidak diukur melalui panjangnya umur semata-mata, tetapi terletak pada sejauh mana usia tersebut diisi dengan ketaatan dan amal saleh. Ada insan yang dipanjangkan umurnya tetapi dipenuhi dengan kelalaian, dosa dan perkara sia-sia, manakala ada pula yang singkat usianya namun hidupnya syarat dengan kebaikan dan meninggalkan kesan mendalam kepada masyarakat. Al-Imam An-Nawawi merupakan contoh insan yang dikurniakan dengan keberkatan usia. Beliau meninggal dunia pada usia yang sangat muda, iaitu sekitar 45 tahun, namun meninggalkan khazanah ilmu yang amat luas dan berpengaruh hingga ke hari ini. Hakikatnya usia yang singkat itu tidak sedikit pun menghalang beliau daripada menjadi antara ulama tersohor dalam sejarah Islam. Penulisan ilmu yang beliau tinggalkan seolah-olah menunjukkan bahawa umurnya melebihi daripada 45 tahun. Justru usia yang diberkati ialah usia yang menjadikan seseorang itu semakin hampir kepada Allah dan banyak memberikan manfaat kepada insan lain, sama ada ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Yang kedua, pertambahan usia seharusnya menyedarkan manusia tentang hakikat bahawa kehidupan ini hanyalah bersifat sementara. Dunia ini bukanlah matlamat yang terakhir untuk kita. Sebaliknya, hanyalah persinggahan sebelum menuju kehidupan yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan manusia tentang hal ini menerusi firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat ke-64. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Yang bermaksud, dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini, yakni meliputi segala kesenangan dan kemewahan, jika dinilai dengan kehidupan akhirat, hanyalah ibarat hiburan dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Jika mereka mengetahui, yakni hakikat ini, nescaya mereka tidak akan melupakan hari akhirat. Apabila usia seseorang meningkat, masa yang berbaki semakin pendek dan peluang untuk beramal semakin berkurangan. Kesedaran ini sepatutnya mendorong seseorang untuk memperbaiki ibadah, menjaga solat, memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada majlis ilmu. Usia yang diberkati ialah usia yang digunakan untuk menyediakan bekalan menuju akhirat. Yang ketiga, di antara cara untuk memperoleh keberkatan umur adalah dengan sentiasa istiqamah melakukan amal soleh, menjaga hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan silaturahim dengan manusia. Sesungguhnya manusia yang terbaik itu adalah mereka yang panjang umurnya dan banyak pula amalannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang ingin sekiranya diluaskan akan rezekinya serta dipanjangkan akan usianya, maka hendaklah dia menjambung tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menggunakan nikmat umur yang masih berbaki ini dengan sebaik mungkin dan janganlah bertangguh dalam melakukan kebaikan. Sesungguhnya hidup ini cukup singkat untuk dibazirkan dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Sewajarnya setiap mukmin menggunakan waktu yang masih ada untuk kembali kepada Allah dan melakukan perbuatan yang dapat membawanya ke syurga. Ingatlah, selagi usia masih ada dan nyawa belum sampai ke halkum, maka pintu keampunan Allah itu sentiasa terbuka luas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah urusan harta bendamu dan anak pinakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah, yakni dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah, sesiapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Amin. والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا موافق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين وبالذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبية وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda-cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Amin. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf, penginfak surau ini dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris li Syariatik, suri paduka baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim, suri paduka baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahri Sofia, kepada Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga paduka putera-putera dan puteri, kerabat-kerabat raja serta rakyat sekalian. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة ومبتلي السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجون واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا راخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Istawu sufufakum. Lurus darah pada saf. Sila penuhkan ruangan masih kosong. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القهط والبلاء والحرب والاعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يا على السلام فإن ربنا السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ولواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك. Seri pada baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Ibrahim, wasri pada baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zahra Safian. Allahumma ya zal judi wal rahmah, kami mohon kurniaan dan karunia taufik dan hidayahmu kepada Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cik Puan Mahkota Khalidah Johor dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga pada putera-putera dan puteri kerabat-kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma ya zal fadli wal imtinan, pelihara dan lindungi apalah kiranya akan rakyat negeri dan negara ini, semoga sentiasa berada dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjalin mahabbah dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah, doa kami mohon diperkenan dan diterima. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل لك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وعلى